Okey geng, hari ni kita nak pasal aircon 1.5 HP model AUX inverter. Sini geng. Kita nak pasal sini. Sini kita nak pasal, kita nak ukur yak lagi. Baik, kita tepuk. Jom, let's go. Okey geng, jadi kita siap dah pasal dia punya indoor. Jadi kita tarik wiring. Kita tarik wiring. Customer yak buat wiring Betul. kot luar ya. Sebetulnya rumah nanti. Okey, dan ni kita nak fitting sui heko. Ada. Jadi kita nak selesaikan bahagian raket pula. Okey, geng. Siap dah kita pasal ni. Yang ni kita tengah vacuum. Hari kita lepas ke. Dan kita boleh fitting wayar sudah dalam. Dah boleh lepas. Ekor. Mantap. AUX memang terbaik lah. Sejuk. Okey, geng. Settle. Ni. Allah. Tutup sikit. Nak boleh kau siap je, geng. Ni. Brand AUX. Back to back. Ni bahagian dalam. Jom ni. Jangan geng. Memang jangan. Siap ada digital. Tengah-tengah tu AUX. Dan tepi tu DC inverter. Apa tu? DC inverter AUX. Comel kan? Tengok remote dia lagi. Comel ni boh. Jangan. Bateri tepat tak bateri. Bagi padu. Pas.